Dua buah unit ready stock Honda Civic FF5 Racing Black Edition. Satu warna putih, satu warna grey. Tengok yang putih. Lain-lain semua sama je. Tak ada beza banyak. Cuma yang membezakan dia bahagian dalam. Bahagian dalam agak banyak juga beza. Okey. Gandingan Alcantara dekat sini bersambung dekat ke dashboard. Kalau yang normal biasa, edition biasa ataupun FF5 yang biasa, dekat sini material macam ni. Bila mana Black Edition, dia bagi dengan Alcantara. Selain pada itu, seat hitam. Seat Alcantara hitam. Okey. Kapet hitam. Kapet hitam. Lepas tu, dia punya tombol aircon dia pun hitam. Datang juga dengan wireless charging. Okey. Lain-lain sedikit sebanyak lebih kurang sama je dengan FF5 yang lain. Okey. Cuma yang ni dipanggil Black Edition lah. Special Edition. Bahagian belakang semua sama. Belakang dah memang sedia hitam dah. Okay. Kapet belakang pun hitam. Handsome juga kapet hitam ni. Okay. Kita ada dua unit ready stock warna putih dengan warna grey. Dua-dua tahun 2025. Dua-dua tahun 2025. Harga dua-dua harga sama, 269,000. Yang ini mileage 2,000 lebih, 1,554. Yang itu mileage bawah 100. Cuma harga beza disebabkan ini warna grey, itu warna putih. Yang ni tanda harga dia tinggi sikit berbanding yang putih. Walaupun harga sama, color berbeza, harga sama. Okey. Tengok sikit yang ni. Seat Type R Black Edition. Datang dengan warna hitam. Sama. Dashboard pun Alcantara, kapet hitam. Dia punya knob untuk aircon pun hitam. Wireless charging pun ada. Memang lawa. Okay bang Yang berminat macam biasa boleh Roger Pantas. Roger Pantas, okay. Saya yakin harga kita boleh dengar bang. Orang lain jual 28 lebih, 29 lebih. Kita 269 saja. Okay. Berminat macam biasa Roger, nombor di atas. Lokasi kita di Glamadi Shah Alam. Lokasi kita di Shah Alam. Okay. Satu Malaysia boleh cover. Loan boleh diuruskan, tak ada masalah. Apa-apa Roger bayar. Assalamualaikum.